Dan basuh olehmu akan mukamu serta dahi serta berniat. Basuh muka serta dahi, mana ambil sikit. Sebab basuh muka ni, seorang basuh muka dia takkan sah basuhan dia kalau dia tak tahu sempadan muka. Saya basuh muka, sempadan muka kat mana? Muka kan sempadan. Mana muka? Ni, itu hidung. Ya, tunjuk muka. Ni lah muka, mana muka? Kalau sempadan muka dia tak tahu, bermakna dia sendiri tak yakin basuhan tu habis. Ya, jadi kena tahu sempadan muka. Kalau atas ni mambitul syar, tempat tumbuh rambut ni. Bawah ni azzakan, dagu je, dia ada mirsal sendiri. Ya, kalau tepi sini dia panggil mahalut tahzib. Orang Arab biasanya dia potong rambut kecil orang perempuan. Sebab rambut bila orang perempuan ambil semayang, dia selak rambut tu kan. Rambut yang kecil dia apa hukum tu? Tu ada khilaf ulama tu. Ulama fiqh kata dia masuk dalam haddul raksi, setengah kata dia masuk dalam haddul wajhi. Kalau pendapat ulama mengatakan masuk had kepala, tak ada masalah. Kalau berlaku pendapat ulama kata rambut kecil ni masuk had muka, kalau dia tak basuh, tak sah basuhan muka dia. Mana kalau basuh sepadan muka, kena basuh tu. Rambut kecil kena basuh. Jadi orang Arab dia payah, dia cukur. Orang perempuan lah, lagi tak ada. Perempuan kita cukur lah silap kan. Jadi kita dah potong rambut. Tempat potong tu dia panggil mahalut tahzib, tempat potong. Jadi kalau ambil benang, kita tekan kat sini, terus sampai sini, kemari, turun bawah. Itulah dia panggil haddul wajhi, sempadan muka. Ya, kan dia tak tahu sempadan muka, dia basuh kat sini macam basuh apa? Macam basuh muka orang tidur. Dah semayang dah, basuh muka ni, niat mukanya ni, mana sempadan? Badan tak tahu, ambil. Dia mesti tahu sempadan. Barulah kita tahu basuh tu sampai tidak, sempurna tidak. Kalau tak tahu sempadan, dia nak tahu, dia yakin sempurna atau tidak. Baik, sekarang sunat ghurran muhajjalin dalam hadis kan. Makna besok umat Rasulullah SAW, Rasulullah nampak di padang mahsyar tu memancar nur daripada apa? Cahaya. Dia panggil ghurran muhajjalin, cahaya basuhan wuduk. Lebihan muka dan tangan tu dia bercahaya kan. Jadi lebih tu, kita lebihkan sikit. Jadi basuh dahi tu lebih sikit. Itu sunat. Kalau lebih, kalau sikit ambil sempadan, itu wajib. Sebab kaedah kita mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Barang tak sempurna wajib melainkan dengan dia, maka dia jadi wajib. Jadi sempadan muka lebihkan sikit tu jadi wajib, sebab untuk meyakinkan basuhan muka tu tamam, sempurna. Ya, itu maksudnya kita lebihkan sikit.